Hari ini berita melaporkan bahawa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN dia dah rampas 300 kampit beras di bawah Akta Perihal Dagangan 2011 berkaitan dengan perihal dagangan palsu. Saudara dan saudari, ini yang kita marah ni. Sebelum ini berita melaporkan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan di bawah Abang Mat Sabu ni, dia kata tak ada peruntukan undang-undang yang jelas bagi mendakwa aktiviti mencampur beras putih import dan beras putih tempatan. Jadi yang mana satu ni? Ada peruntukan undang-undang ataupun tak untuk mengambil tindakan? Jadi dah 2 tahun lebih dah rakyat Malaysia dalam dilema kerana terpaksa membeli beras dengan harga yang mahal. Kerajaan Madani ni, hampa ni ada hati perut ataupun tak? Rakyat yang susah dan miskin ni terpaksa mencatu beras untuk keluarga mereka kerana beras ni mahal. Dan kalau kita tengok, zaman pendudukan Jepun dulu, Jepun mencatu beras dan diagihkan melalui sistem kupon kepada rakyat. Zaman Madani sekarang ini, beras diagihkan melalui program rahmah. Tidak ada beza pun kerajaan hari ini dengan penjajah yang menyebabkan rakyat yang miskin semakin derita dan juga kebuluran akibat beras yang mahal dan tidak mampu dimiliki. Apakah perasaan dan juga pandangan rakyat Malaysia? Hampa marah tak?